Kalau TMJ bikin mesti jadi babe. Kemenangan Harimau Melaya 4-0 selepas 11 tahun. Ada sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam channel Sora X Bola. Setelah sekian lama aku tak upload konten panjang dalam channel ni sebenarnya mengenai isu bola sepak. Dan pada video ni banyak aku nak ceritakan. First thing, terima kasih kepada you all semua yang masih nak tengok aku dekat channel Sora X Bola ni untuk memberi pandangan, cadangan dan juga kupasan-kupasan mengenai isu bola sepak. Jarang ada tapi padu babe. So menanglah 4-0 selepas 11 tahun tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam New Revolution yang TMJ ataupun Tengku Mahkota Johor bawakan dalam skuad Harimau Malaya. Jarang aku bagi pandangan kupas kebelakangan ni dia mengenai skuad Harimau Malaya ataupun apa yang berlaku dalam bola sepak kebangsaan kita. Kehadiran pemain-pemain warisan, pemain heritage ni dan juga isu-isu panas mengenai pemain lokal tersisih, tak ada pemain tempatan lah, sibuk dengan naturalisasi, pelbagai lagi. Tetapi tolak tepi itu semua, pedulikan apa yang nak dikata dan result yang terbaru antara Malaysia dan Vietnam. Ini yang sangat penting dengan gameplay, taktikal, coach baru, pemain-pemain warisan masuk skuad Harimau Malaya dan juga pengasingan organisasi skuad Harimau Malaya dengan kemasukan individu-individu yang aku rasa sangat berpengalaman berada dalam organisasi terbaru Harimau Malaya di bawah kepimpinan Tengku Mahkota Johor. Walaupun ada tenaga-tenaga tempatan yang digunakan, yang diperlukan dalam skuad Harimau Malaya ketika ini, masih lagi bunyi-bunyi perkara-perkara yang negatif mengenai skuad Harimau Malaya. Okey, perlawanan terbaru yang lepas kemenangan Malaysia 4-0 ke atas Vietnam dengan 5, 6 atau 7 pemain-pemain warisan seperti Razabal, pemain tinggi lapai Fagundo yang bermain di bahagian pertahanan, dan di bahagian tengah kita ada Hector Hebel, Gabriel Palmero, dan di bahagian hadapan kita ada Rodrigo Holgado, Federico Manuchan. Ini pemain-pemain yang kuasa berprofil tinggi, wallahualam grade A ke grade B, tetapi bila tengok nilai market di pasaran kita rasa ini pemain yang sangat baik. Dan apabila Tengku Mahkota Johor membawa pemain-pemain ni dalam skuad ataupun revolusi yang baru, terbuktilah Malaysia menguasai keseluruhan permainan menentang Vietnam. Jarang-jarang berlaku apa yang ditunjukkan pemain-pemain ini dalam kelayakan Piala ASIA 2027 perlawanan kedua baru-baru ini. Kemenangan 4-0, pemain-pemain warisan ni sebenarnya menjaringkan gol sangat baik, termasuk Dion Scholes ni. Dan masih ada bunyi-bunyi tak berpuas hati dengan pemain-pemain warisan yang masuk mengetepikan pemain-pemain lokal dan sebagainya. Aku rasa benda tu kena ketepikan masa ini. Dengan kita memerlukan result untuk layakkan diri ke Piala Asia, ini adalah satu jalan terbaik, short term planning untuk mendapatkan motivasi yang tinggi pada pemain-pemain dan mendapat keyakinan yang tinggi sebenarnya daripada penyokong-penyokong Harimau Melaya, seperti apa yang berlaku dalam perlawanan kedua di Stadium Bukit Jalil dengan kehadiran 61,000 penyokong di luar jangkaan aku sebenarnya. Kerana sebelum ini aku menyeru rakyat Malaysia memberi desakan sedikitlah kepada keguannya, kepada FM ke, kepada PSM ke, mengurangkan harga tiket, sebab aku risau takut stadium tak ramai, tak penuh disebabkan mungkin harga tiket, kos dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah gesaan dan aku cukup respect dengan kehadiran penyokong-penyokong yang sangat tinggi daripada penyokong-penyokong Malaysia. Aku bukan nak review game sangat sebab kerana perlawanan pun dah lepas beberapa hari. Aku rasa korang sendiri pun dah tahu, dah tengok di channel-channel yang lain mengenai review perlawanan antara Malaysia dan Vietnam. Tetapi aku ada pandangan aku sendiri daripada penelitian aku, iaitu macam aku cakap, luar biasa perubahan besar dalam skuad Harimau Malaya sekarang ini. Terutama sekali yang aku nampak adalah disiplin. Maksud aku disiplin individu tu sendiri, disiplin gameplay tu sendiri, disiplin taktikal, disiplin skill, disiplin mentality dan juga mindset. Ini aku rasa yang sangat mahal, yang sangat halus yang berlaku dalam 2 atau 3 perlawanan. Yang paling ketara yang aku nampak apabila bertemu Vietnam dengan penguasaan bola 60%, dengan Vietnam sendiri tak mampu melakukan shot on target, hanya 1 atau 2. Disiplin pemain-pemain tengah sebenarnya compact di bahagian tengah dengan sistem formasi yang ada di bahagian tengah.
Hector Havel di hadapan Noah Lane di belakang, dan kita tahu Hector Havel ni seorang attacking midfielder dan Noah Lane pun defensive midfielder, dan pair ni sebenarnya mula-mula merisaukan aku, tetapi nampak dalam perlawanan tu sangat serasi. Sangat serasi. Seperkara lagi aku nampak variasi serangan yang dilakukan skuad Harimau Malaya pada perubahan kali ini adalah di bahagian tengah juga mampu melakukan serangan. Selain daripada hantaran-hantaran pendek, hantaran-hantaran lolos, through pass, short pass, dan juga dengan kehadiran pemain warisan kita iaitu botak padu iaitu Fegredo meloloskan diri, membawa bola di bahagian tengah sehingga ke D-box, melakukan shooting. Itu adalah variasi serangan selain daripada crossing daripada gelecekan daripada Arif Aiman dan juga Kobin Ong. Ini aku rasa variasi serangan yang sangat baik, compact di bahagian tengah. Apabila sesuatu pasukan dalam satu perlawanan compact di bahagian tengah, menguasai di bahagian tengah, adalah sukar sebenarnya untuk pemain-pemain lawan, pasukan lawan menembusi barisan pertahanan kita. Akhirnya barisan pertahanan kita sangat tenang, sangat relax, sehingga kan penjaga gol Harimau Malaya Shihan Nazmi bersih baju dia sebab tak banyak attack daripada pasukan Vietnam. Ini aku nampak ketenangan, iaitu disiplin. Setiap pemain yang berada dalam padang, 11 pemain semua berdisiplin dengan kerja masing-masing. Tak perlu membuat kerja kotor, tak perlu mengutip kad kuning, kad merah yang banyak, tak perlu membuat tackling foul yang banyak, tetapi tenang mengawal bola, bijak mengatur build up serangan apa sebagainya, dan akhirnya peluang yang ada dikonvertkan dengan jaringan. Ini sebenarnya yang kita nampak daripada New Revolution yang dibawakan Tengku Magoto Johor dengan dana yang diberikan kerajaan Malaysia sendiri melalui PMX kita dengan sokongan KBS. Tengku Magoto Johor telah membuat kerja yang baik, walaupun pada awalnya not easy dikatakan untuk mendapatkan pemain-pemain warisan, tetapi akhirnya dalam fasa 1 ini kehadiran 6 atau 7 pemain warisan ini sangat membantu sebenarnya. Walaupun ada seorang pemain iaitu Makucak masuk pada lewat permainan, tetapi nampak pergerakan, kelicikan, geleceknya. Aku rasa ini adalah senjata-senjata rahsia yang ada kepada skuad Harimau Malaya dalam revolusi yang baru ni. Tapi kita perlu ingat, kemenangan 4-0 ni sebenarnya bukanlah pengakhiran ataupun untuk melayakkan diri ke Piala Asia, tetapi sekurang-kurangnya ada harapan untuk layak sekali lagi secara merit, kerana target yang disasarkan Tengku Magoto Johor dalam skuad Harimau Malaya adalah pergi ke Piala Asia secara konsisten, babe. Setiap edisi perlu melayakkan diri ke Piala Asia. Daripada situ kita baru dapat experience akan bertemu dengan pasukan-pasukan yang bertaraf dunia dan mengumpul sebanyak mana pengalaman dan menguji kekuatan untuk meningkatkan lagi sebenarnya gaya permainan ataupun kualiti permainan skuad Harimau Malaya. Dan aku tahu penyokong-penyokong Malaysia banyak mengatakan tak puaslah tengok permainan Malaysia, memang sangat best, memang luar biasa. Tetapi kita perlu ingat beberapa faktor kekalahan skuad Vietnam ni sebenarnya tidak berkumpul lama untuk berhadapan dengan Malaysia. Seminggu katanya baru pemain-pemain ni dikumpulkan. Dan yang kedua, Liga Vietnam masih berjalan, sedangkan di Malaysia Liga dah habis dan Malaysia boleh mengumpulkan pemain-pemain utama 2-3 minggu sebelum perlawanan bertemu Vietnam. Dan beberapa pemain-pemain utama Vietnam tak dapat diturunkan. Salah seorang iaitu pemain naturalisasi Vietnam yang berasal dari Brazil, kerana itu adalah top scorer Vietnam ketika ini, tetapi direhatkan kerana kecederaan. Dan ini 2-3 faktor, dan juga alasan-alasan ni sebenarnya biasa dimainkan ketika pasukan kalah mengejut, dan Malaysia juga pernah menggunakan alasan-alasan sama. Tetapi itu alasan saja. Yang nyata permainan Harimau Malaya sangat lain daripada sebelum-sebelum ni. Macam aku cakap tadi, disiplin yang ditegapkan dalam padang terhadap pemain-pemain oleh Peter ataupun Tengku Magoto Johor dengan motivasi yang dibagi dalam dressing room, aku rasa sangat membantu. Kerana bila sebut motivation yang diberikan TMJ dalam dressing room, sebelum ini kalau kita tengok dalam Liga Malaysia, hanya pemain-pemain ataupun pasukan JDT saja yang dapat kata-kata semangat daripada Tengku Magoto Johor. Pada kali ini, pemain-pemain Harimau Malaya sendiri, tuanku datang ke stadium, lihat sendiri daripada awal latihan sehinggalah perlawanan sebenar, Tengku Magoto Johor ada di stadium dan juga di dalam dressing room juga. Tengku Magoto Johor memberi kata-kata semangat. Sangat beruntung pemain Harimau Malaya ketika ini, kerana ada seorang pemimpin sebenarnya yang sukarela bertanggungjawab terhadap skuad kebangsaan, iaitu Tengku Magoto Johor,
pemangku Sultan Johor. Aku tahu penyokong-penyokong Malaysia ataupun rakyat Malaysia sekarang setengah excited, masih lagi tak boleh move on dengan kemenangan skuad Harimau Malaya 4-0, kerana gaya permainan sangat luar biasa, sangat berkualiti dengan pemain-pemain warisan yang aku rasa tak rugi bawa masuk, sangat profesional. 3 poin berharga kerana Malaysia akan bertandang ke Laos, bertemu dengan Laos, dan pada seterusnya akan bertemu Vietnam pada bulan Mac 2026. Itu akan menentukanlah sebenarnya kelayakan Malaysia secara meri ataupun tidak. Dan ketika ini Malaysia sedikit selesa lah dengan 2 kemenangan, iaitu 6 mata, dan bagaimanapun masa masih panjang. Anggap ini sebagai perlawanan permulaan ataupun titik permulaan untuk kebangkitan skuad Harimau Malaya, kerana jauh lagi perjalanan. Malaysia memerlukan banyak perlawanan kompetitif, kena banyakkan lagi perlawanan bertemu dengan kelab-kelab ternama, dan Tengku Mahkota Johor juga sebenarnya memerlukan lagi support daripada segala aspek, terutama daripada kerajaan Malaysia, FAM sendiri, penyokong rakyat Malaysia sendiri, terutamanya doa yang baik-baik untuk kesejahteraan tuanku, kerana adanya Tengku Mahkota Johor sebenarnya sudah memberi impak yang sangat besar pada aku apabila dia berkongsi pengalaman, berkongsi kepakaran, berkongsi segala ideologi dan juga idea-idea yang ada ke dalam skuad kebangsaan untuk Harimau Malaya. Rakyat Malaysia ataupun penyokong Malaysia merasai impak yang diberikan Tengku Mahkota Johor. Sebelum ini hanya rakyat Johor ataupun fan JDT merasai keseronokan hampir 1 dekad, tak dirasai penyokong-penyokong di negeri-negeri ataupun di kelab-kelab lain. Pada akhirnya ketika ini Tengku Mahkota Johor beralih arah ke skuad kebangsaan, berkongsi segalanya untuk skuad national team, untuk rakyat Malaysia merasai kesemuanya. Aku rasa sangat besar pengorbanan, sangat besar dia punya kerja-kerja yang dilakukan, kerana adanya individu-individu yang dibawa ke dalam organisasi Harimau Malaya adalah individu ini semua mempunyai networking yang sangat besar dalam dunia bola sepak. Mana taknya boleh membawa pemain-pemain warisan, pemain-pemain kacukan ini di serata dunia, pemain-pemain yang muda, pemain-pemain yang berkualiti. Ini sebenarnya bukan kerja-kerja yang mudah, tetapi kerja yang penuh teliti, penuh dirancang, dan juga masing-masing work hard sebenarnya untuk kemajuan dan kejayaan skuad Harimau Malaya. Bagi aku tak ada ruginya berapa ramai pemain warisan nak dibawa ke dalam skuad Harimau Malaya, kerana kita dah memberi masa terlalu panjang kepada pemain-pemain tempatan, pemain lokal kita. Kalaulah ada pemain-pemain seperti Arif Aiman yang tinggi effortnya, selalu bekerja keras untuk improvekan diri, belajar dengan pemain-pemain heritage ni, belajar dengan pemain-pemain import yang berkualiti, aku rasa kita takkan ketandusan pemain-pemain tempatan. Dan last word daripada aku, tak ada apa kita nak excited sangat sebenarnya, kerana ini adalah permulaan, ujian awal untuk skuad Harimau Malaya. Walaupun bertemu King of Asian sebelum ni iaitu Vietnam, jangan lupa Vietnam ketika ini momentum sedang jatuh. Bayangkan daripada di bawah 100 dunia, dan ketika ini berada dalam kedudukan 109 ke 110 dunia. Dan sebab tu aku cakap beberapa faktor menyebabkan mereka kalah teruk kepada Malaysia dengan jaringan yang sangat besar. Itu adalah faktor-faktor yang boleh diguna pakai. Dan bagi pemain-pemain Malaysia, staff coach, keseluruhan skuad Harimau Malaya dan juga penyokong Harimau Malaya, jangan terbuai sebenarnya dengan kemenangan. Walaupun kita menang 4-0, bukan bermakna kita boleh menang dengan tim-tim yang besar selepas ini. Ini adalah proses, dan jangan kita give up, jangan kita cerca, jangan kita kecam skuad Harimau Malaya selepas ini apabila mereka menerima kekalahan. So selepas ini kita tengok apa yang berlaku. Mungkin ada beberapa fasa lagi kehadiran pemain-pemain warisan, 7 ataupun 8 pemain warisan lagi, dan kita harap skuad Harimau Malaya tak tepu dengan pemain-pemain warisan, dan kita harap juga Coach Peter berusaha keras lagi untuk blend player-player ni supaya permainan lebih menarik, lebih berkualiti, dan mampu menarik ramai lagi rakyat Malaysia yang sebelum ini mengundurkan diri, yang dicop, dititlekan sebagai haters dan sebagainya. Buka minda, buka hati diorang ni untuk terus support, untuk mendoakan yang terbaik untuk Tengku Mahkota Johor, untuk keseluruhan skuad Harimau Malaya. So itu saja aku nak sampaikan. Terima kasih you all. Teruskan support channel Surat X Bola, support bola sepak Malaysia. Assalamualaikum.